Ramai yang cakap Sabah banyak tempat-tempat yang best dan cantik. Jadi Tira nak rasa sendiri pengalaman tu dan ajak frugal sekali bercuti di Kundasang dan Kota Kinabalu. Jom korang layan vlog Tira sampai habis. Sudah siap shopping? Bekalan untuk 5 hari. Bekalan untuk? 5 hari. 5 hari? So lepas ni kita nak pergi ke mana? Makan tu. Makan dulu, lepas tu baru kita pergi campsite. Oh, tak boleh laju-laju. Jalan sedang dalam pembinaan. Dalam pembinaan ke? Tak nampak orang buat kecil pun. Kita dah sampai Pekan Tamparuli. Jambatan Tamparuli yang sebenarnya adalah jambatan konkrit yang berada di bawah jambatan gantung tu. Terdapat kisah atau mitos di sebalik kukuhnya jambatan itu sehingga sekarang. Dipercayai gadis perawan paling jelita iaitu Solungkoi ditanam hidup-hidup dan dimasukkan ke dalam tajau untuk upacara korban kepada Tomboka iaitu penunggu air di situ. Cantik sungai dia, jernih. Sengit pokok-pokok kan. Nak hujan dah. Jom. Takut. Okey, sekarang ni kita memanjat untuk pergi ke Kota Belud. So kita akan tidur campsite mana ni? Campsite dekat Pulau Lumpung Melangkap View. Pulau Lumpung Melangkap View. View dia memang cantik guys tu. View Gunung Kinabalu. Jadi nak tengok tempat macam mana, jom kita zas ke campsite tersebut. Saya ada booking. Ya. Nama Nur Atira. Okey. Campsite ya? Ya, nanti waktu satu orang tulis di sini. Tulis nama. Okey. Tulis nama. Boleh. Okey, so kita dah register. Jadi hari ni sekarang tengah hujan. Kita tambah canopy dengan canvas supaya tak masuk hujan lah. Jadi kita kena turun sampai bawah. Azia pun boleh jadi 4x4 Oh yo. Curam juga sebenarnya gayat orang kereta. So dekat sini kita dah sewa siap-siap kemah. Nanti dia punya staff akan pasang lah. Dia cakap view tepi sungai yang cantik. Tira ingat nak nampak view gunung. Kata kalau nak tengok gunung kena duduk dekat sini, pusing sana. Kita nampak lah esok view gunung. Sekarang ni banyak kabus. Ada sungai dia.
Berapa kumpulan? Ya. Taklah, saya 2 orang saja. Ada yang ada kaki, ada bagi tahu ada jalan lain. Oh. Di malam. Sejuk. Cantiknya. Kalau lebih tua jangan kasih mati lah buat motor ni juga. Tenang buka. Okey, kita tidur kemah mana ni? Boleh? Tidur kemah. View cantik ni. View sungai ada, view gunung Kinabalu ada, tapi tak nampak lagi. Esok baru nampak. Air jernihnya. Sejuk lah tu air dia. Bestnya mandi ni. Tengok time-time macam sekarang orang ada mandi elok Wah. Terkejut lah. Tiba-tiba air naik. Wah, sangat cepat ya. Tiba-tiba tengah duduk kat bawah tu air, Allah, naik dengan lajunya. Kepala air. Tak, tiba-tiba kenapa tiba-tiba air sampai kat kaki kan, tak ada jauh kan. Dia tengok dah laju je datang. Tengok tu laju. Tadi duduk dekat batu tu tengok dah tenggelam dah. Apa terkejut dah. Baik. Tinggi juga naik airnya tu. View daripada dalam kemah. Deras airnya. Elok je tadi jernih. Tiba-tiba sekaligus cepat je. So nasib baik toilet dekat sini tak berapa jauh lah. So dekat sini toilet. Kita punya kemah kat situ. So dekat je lah. Malah nak buang air kecil kan, lari. Dekat sini memang sejuk lah. Tak tahu berapa darjah Celsius sekarang. Okay, so malam ni kita orang nak tidur awal sebab malam tadi memang tak boleh tidur langsung kat KLIA dengan tak selesanya. Jadi sekarang pukul 9:01. Jadi kita nak tidur dulu. Selamat malam you all. Good morning. So kalau dekat Sabah dengan Sarawak ni, diorang punya pagi tu memang curah cepat Sekarang ni pun pukul apa? 6.25. Dah nak naik dah matahari. Okay, apa-apa pun kita makan dulu. Makanan ringan. Breakfast roti dulu. Sandwich. Di tepi sungai, berlatar belakangkan view Gunung Kinabalu. Okay.
Nasi set dan rusa salai. Rusa salai, nasi linopot. Warna coklat. Ni kita tambah nasi putih lah. Tengok dia punya lauk pun banyak weh. Baik tak order 2. Nasi putih boleh makan dengan ni sedap tak ni. Ni wajib. Menu wajib makan kalau datang Sabah. Makan apa tu? Apa ya? Ayam kepak madu. Sedap tak? Weh. Ayuhlah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas selesai saja makan tengah hari, kami pergi ke Desa Dairy Farm, tempat yang wajib korang kunjungi kalau datang ke Kundasang. Yeay, kita dah beli ni. Gelato. Oreo dengan blueberry. Blueberry. Kalau korang datang ke Dairy Farm ni lah menu wajib beli aiskrim. Ya. View dia di Gunung Kinabalu. Wow. Angin dia padu kuat. Siap nampak. Angin kuat. Oh, besarnya sendiri. Ni berapa? Satu. Yang ini kasih 45, yang ini 30 lah yang banyak. Oh. Ada 15 tinggi, Ya. ada Manis? 25. Manis lagi kan masam dah? Ini lebih manis lah. Ya. Jambatan kayu. Kita nak pergi jambatan kayu. Sungai. Tapi tak ada air. Sekarang kita nak menuju ke Wind Valley Farmstay. Kita punya tempat tidur untuk hari kedua. Tengah hujan lebat ni. Angin pun kuat tu. Sejuknya. Jom kita ke Pasar Malam Kundasang. Pasar Malam ni pasar malam apa? Tertinggi Tertinggi di Malaysia. Tertinggi di Malaysia. 1900. 1900 meter pasar malam tertinggi. Oh. Kalau kamera. Jom. Kat gambar. Port OOTD. Wih, besarnya. Kun pao special isi kuning. Duri Strawberry besarnya. Abang 97. 8. Apa sana? 807. Masih ada
So di Cornhill. Kita hiking pula Ya. Oh mak kau. Cantik. Sebab dia apa ni? Berangin kita tak rasa panas walaupun cuaca sekarang tengah panas kan. 11 pagi kita pergi hiking. Tapi sebab view cantik, suhu yang sejuk, kita tak rasa penat lah. Sekurang yang datang Kundasang boleh naik ke Sosodikon Hill. Nak sampai dah tu sikit lagi. Tengok belakang. Ini adalah penginapan ketiga kami ketika berada di Sabah. Lepas saja check-in, kami letak beg dan bersiap-siap untuk ke ladang teh Sabah. Dekat sini korang boleh sewa baju etnik kaum di Sabah dan berjalan-jalan di sekitar ladang teh untuk mengambil gambar. Menarik kan? Aku makan aiskrim tu dulu rasa. Sedap gila. Macam mana? Sedap kan? Dia bukan green tea dia. Tak tahu lah, rasa sedap. Dia daun teh tu sendiri. So ni kita makan dekat Sabah Tea. Yang ni teh tarik vanila, yang ni teh tarik klasik. Yang scone ni pula dia diperbuat daripada daun teh tu sendiri. Oi, memang sedap. Hari keempat kami di Kundasang dan ini adalah hari terakhir kami di sini. Sebelum balik, kami singgah dulu di Pekan Nabalu untuk mengambil gambar dekat sini. Dekat sini pemandangan dia sangat cantik. Korang boleh nampak terus Gunung Kinabalu daripada Pekan Nabalu. Mana? Kat bakar. Tak lagi ada RM20 ya? Murah je lah. $15 je.
Berapa saya tahu? 3.42. Jom. Okey ni. 1527. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Good. Tira memilih Hotel The Claga Regency kerana kedudukannya yang terletak di tengah bandar dan menyediakan kemudahan asas seperti kolam renang dan gimnasium. Selain itu, lokasinya yang terletak bersebelahan dengan One Borneo Mall menjadikannya sangat mudah untuk diakses hanya dengan berjalan kaki saja. Jadi, pada malam itu kami hanya makan dekat dalam mall tu saja. Makan malam kita. Nasi Arab. Sedap. Manukannya? Cik nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Pulau Manukan. Manukan? Pergi snorkeling? Oh ya. Sabah, I love you.
Sebelum balik ke Semenanjung, kami singgah dulu di Pasar Kraft Tangan Kota Kinabalu atau dahulunya dikenali sebagai Pasar Filipina untuk membeli buah tangan. Di sini terdapat pelbagai jenis makanan dan cenderung hati untuk dibawa pulang, dan yang wajib dibeli adalah kuih cincin dan mutiara. Balik dah. Okey korang, terima kasih yang dah menonton video kami. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye. Malaysia truly Asia.